Berbuka ala mamak hari ni, ikan goreng berempah. Lepas tu kita matching pula dengan sup rasam. Rasam ni sedap tau. Sup dia masam-masam berempah macam tu. Lagi mudah nak masak dengan adanya serbuk rasam dari AKS Food. Yang penting halal tau. Okey, kita tumis bahan-bahan ni semua sampai semuanya layu dan naik bau. Kemudian kita masukkan serbuk rasam. Okey, kita tumiskan sekejap. Kemudian kita masukkan air, paste asam jawa dan tambah sikit serbuk kunyit dan garam. Dah cukup rasa semua, letakkan daun ketumbar. Sedap tau rasa ni, dia macam sup-sup berempah macam tu. So sesuailah makan dengan ikan goreng dengan nasi panas-panas. Okey, ikan tu dulu gaulkan dengan serbuk kari ikan, serbuk ketumbar, serbuk cili, semua dari AKS Food. Senang, semua rempah ada dengan AKS Food tau. Okey, dah hampir masak tu, letakkan daun kari, terus wangi. Okey, dah siap sup rasam ketumbar bersama ikan goreng. Selamat cuba.